Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini adalah video yang ke part 13. Part 13. Okey. Ada beberapa komen yang kurang setuju dengan apa video yang aku buat sebelum-sebelum ni. Kan? Sebab aku hargai setiap pandangan korang, dan mana yang setuju dengan aku dan mana yang tak setuju, tak masalah, itu just aku hormat korang punya pandangan kan. Tapi tujuan aku buat video-video yang sebelum-sebelum ni bukan untuk mewujudkan perbalahan, tidak, tapi untuk peringatan, untuk makluman, agar kita lebih pada berhati-hati pasal terlalu ramai scam yang di luar sana kan. Jadi ada yang komen apa dia, ada balas aku dia kata dah terkena baru nak menyalak. Yang itu aku pedih kan. Aku nak cakap pada yang bercakap tu, aku dah tengok profil kau guna fake profile. Aku cakap cuma ada 2 gambar. Kalau anak jantan, tunjuk muka kau yang sebenar. Kan? Lepas tu cakap depan-depan. Jangan guna fake account. Tak? Jangan sampai pijak, mati kau. Aku nak bercakap dengan aku, cakap terus lah. Cakap depan-depan, tak payah nak segi muka. Kan? Nak cakap sebagai anak jantan lah. Kan? Ni nak apa? Dah tu kena baru nak menyalak. Aku bahasa kan. Yang menyalak tu anjing. Kami ni semua manusia. Tak tahulah kalau kau tu spesies menyalak. Kan? Jangan sampai aku cakap kau ajar pasal aku ni cakap kau ajar aku lagi, kau ajar daripada kau. Okey? Cuma aku kata aku baik, tidak. Tapi menipu, mencuri itu memang pantang aku. Faham? Oleh kerana kau dah menipu aku, kau berhutang, scammer, kau ingat kau berhutang aku 10k tau. Sampai kiamat aku tuntut kau, cari aku kat padang mahsyar. Mampus. Aku nampak aku lari. Kau jadilah kayu arang kat sana. Jahanam. Siapa suruh kencing dia aku? Kan? Jadi pada yang cakap tentang menyalak tu, tunjukkan profil kau. Jangan pakai fake account. Okay? Jadi siapa lagi yang ada tadi, aku lupa lah. Ada juga yang tadi yang kau kalau tak setuju dengan apa yang aku buat, tak payah tengok video aku, belah. Kan? Aku rasa aku tahu tu siapa yang komen itu. Mungkin adalah geng-geng scammer. Yang geng-geng yang tim yang ni, kan? Tapi kata-kata majoriti 99% setuju. Dan cuma ada segelintir 0.1% je. Tapi pada aku itu adalah diorang. Okey, aku nak tunjuk korang sesuatu. Jom kita tengok. Okey, tengok. Itu tadi adalah list nama-nama company yang korang buat transfer sebelum-sebelum ni. Kau check kat situ ada tak duit yang kau transfer, nama company, pada account company tu ada dalam senarai tu. Check tengok. Itu adalah senarai nama company yang telah aku dapat. Ada sumber bagi. Ya. Dan kalau kau tengok semua tu, itu adalah company-company yang berada di dalam Malaysia.
Bukan orang luar, company dalam Malaysia. Aku tak tahulah sama ada dia sewakan buku bank ke apa. Itu hal nombor dua. Ceritanya nama company tu akaun dia sudah terlibat dengan penipuan wang haram. Faham? Apa dia? Money laundering. Kan? Ingat, cek balik, korang mestilah duit-duit yang kau transfer ke dia orang tu mesti kau simpan resit, betul tak? Jadi kau tengok pada resit tu, tengok nama company tu. Kau cek pada list tu. Kalau ada senarai, boleh komen. Okay? Ingat. Pada scammer, jangan ingat aku akan slow. Sorry, minta maaf. Itu bukan aku. Selagi aku tak dapat 10k aku akan berurusan. Assalamualaikum.